apa jadi dengan negara kita kan? Apa jadi dengan reformasi kita? Dan apa sebenarnya yang telah jadi dengan reformasi kita? Dahulu ni saya bukan cerita 10-20 tahun dulu. Dahulu 2-3 tahun lepas, saya masih lagi berharap bahawa kita mungkin mengambil masa untuk melakukan reformasi. Saya masih lagi memberi harapan sedemikian. Masih lagi memberikan excuse sedemikian. Tapi setelah as time goes by macam ni kan, saya tak nampak apa sebenarnya usaha reformasi yang kita lakukan. Sebelum itu kita kembali kepada apa janji ataupun apa sebenarnya yang dijual oleh Anwar Ibrahim dan Parti Keadilan kepada rakyat. Itu kita kena tengok dahulu. Asasnya apa? Sebaiknya Anwar Ibrahim ditangkap, asasnya adalah keadilan. Sebab itu parti ini dinamakan Parti Keadilan. Kalau tengok bendera Parti Keadilan tu, mata tu adalah kerana mata lebam Anwar Ibrahim tu. Sebab itu lambang mata. Bagi budak-budak yang tak tahulah, mungkin dia tahu, kita tak tahu. Lambang tu sendiri ada lambang mata Anwar Ibrahim yang lebam kena pukul oleh bekas ketua polis negara dahulu kan. Rahim Noor yang mana dah kena dakwa dah pun setelah dilakukan RCI. Okey. Jadi keadilan yang dituntut. Jadi pada masa itu, untuk tatapan tuan-tuan dan puan dan adik-adik sekalian kan, ya, orang tua ni mungkin kita mengimbau kembali, yang tak tahu kita mengetahui, yang mungkin budak-budak muda yang tak perasan sekarang tahu apa sebenarnya sejarah reformasi. Pada peringkat awal, what happened was ialah kita cuba untuk nak mewujudkan satu sistem ataupun pada peringkat awal kita melihat kebobrokan sistem. Kita melihat kerosakan sistem yang ada di dalam negara kita. So what happened was, negara kita menghadapi masalah. Masalahnya antara lain adalah masalah sistem undang-undang. Sebab itulah kenapa perjuangan awal adalah menyentuh tentang Akta Hasutan, ISA, kita kata kebebasan bersuara, kebebasan akhbar. Pada masa awal ujung 90-an, even before that pun, kebebasan akhbar memang tak ada. Semua surat khabar ke mainstream lah, ada mainstream surat khabar ke TV ke radio ke, semuanya menjilat pemerintah. So kalau ada media alternatif pun tak dapat lesen daripada KDN. Pada masa itu yang ada Harakah Daily, Harakah Daily ke Harakah. Lepas itu ada majalah Keadilan. Masing-masing tak ada, dijual secara haram. Kan, dijual secara haram, nak beli pun secara haram. Tuan ingat mana yang berusia macam saya ni ke atas ni, kita ingatlah nak kena beli pun secara haram dan sebagainya. Siapa yang pegang suara keadilan tu kira power lah. Kau pegang suara keadilan, macam tu kan. Harakah dan sebagainya. Those were the days di mana kita tak boleh kata apa-apa tentang pemerintah. Mengkritik tak boleh, bercakap buruk tentang pemerintah tak boleh, apa-apa je lah. Tak payah cerita level fitnah lah. Masa tu zaman-zaman fitnah ni tak ada lagi. Tak ada dalam apa orang kata, what do you call that, tak ada lagi lah dalam kerangka undang-undang. Ada dalam undang-undang Malaysia, tapi orang tak buat. Fitnah-fitnah ni orang tak melaksanakannya. But what happened was, undang-undang itu telah menyekat kebebasan akhbar, kebebasan bersuara. Rakyat tak boleh bersuara, tak boleh mengkritik kerajaan, tak boleh kata macam-macam. Bila kita ceramah kena tangkap, permit tak ada, nak berhimpun pun kena ada permit. So semuanya restriktif dipanggil. So undang-undang kita bersifat kuku besi kan? Undang-undang kita bersifat kuku besi. Even pilihan raya pun kita petikaikan. Kerana nak buang undi, peti tak boleh nak nampak, jadilah peti transparent. But as time goes by, atas desakan-desakan daripada parti reformasi macam kita ni, dan juga sahabat-sahabat seperti PAS pada waktu itu kan, maka sedikit demi sedikit undang-undang negara berkenaan dengan demokrasi ini improve. Dia semakin baik kan. Kalau kita tengok contoh, dulu tak ada sebenarnya mengundi ni kena cop jari. Siapa yang mula mendesak? Kita lah mendesak kan. Parti Keadilan yang mendesak Bersih dan juga NGO lain mendesak, civil societies kan, civil punya pertubuhan mendesak supaya nampak lebih telus, kerana timbul persoalan pengundian tu. Ada pengundi dikatakan mengundi 2 kali. Mula-mula dia pergi tempat mengundi A, tempat mengundi B pun ada nama dia, tempat mengundi C pun ada nama dia. So dia pergi banyak tempat. So diwujudkan apa orang kata, cop jari, celup tadi. Dalam masa yang sama dikatakan bahawa masa dia nak buang undi tu, dia buang 2 kertas, 3 kertas katanya. Jadi diwujudkanlah transparent punya box kan. Lepas tu kena seal dan sebagainya. Jadi kita ada improvement.
Dan pada tahun 2012 Najib mula memperkenalkan Akta Perhimpunan Aman. Najib Tun Razak, jadi ada bagusnya juga dia ni. Dia di atas desakan kita, disebabkan oleh peristiwa 2008 kemenangan 5 negeri. Jadi kerajaan pada waktu itu nampak bahawa rakyat mula sedar. Rakyat mula tahu akan kebangkitan dan sedar akan kebangkitan keperluannya civil rights, hak asasi manusia dan juga hak sivil rakyat, hak pengundian. Dah mula ada kesedaran. Dan 2008 juga adalah tahun yang sama, kalau tak silap saya lah, 2008 Facebook mula wujud. Jadi disebabkan oleh ada kesedaran dan sebagainya, dan informasi mula bercambah daripada di luar media rasmi kerajaan seperti TV, radio dan sebagainya, ataupun media walaupun bukan media rasmi kerajaan tapi dimiliki oleh UMNO, contoh media Prima, TV3. Bila ada media di luar itu, rakyat mula nampak dan mula nak mengambil tahu tentang perkara tersebut. Kerajaan melihat okey, ada keperluan untuk kita dengar apa rakyat kata. So pada tahun 2012 diwujudkanlah Akta Perhimpunan Aman. Sebelum 2012 kita tak boleh berhimpun, tuan-tuan. Lebih daripada 5 orang tidak boleh ada perhimpunan atau demonstrasi melainkan kena dapat permit polis. Jadi kalau kita buat demonstrasi dengan minta permit polis, confirm lah polis takkan bagi, menyusahkan kerja dia. Kalau kita nak buat demonstrasi, dia kena hantar orang, baik dia tak bagi langsung perhimpunan tersebut. Jadi kuasa untuk menentukan boleh tak boleh perhimpun tu adalah di bawah kuasa polis. Jadi Akta Perhimpunan Aman 2012 telah membuang perkara tersebut. Akta Perhimpunan Aman 2012 telah pun diwujudkan untuk memberi kebebasan kepada rakyat berhimpun. Of course dia punya regulation lah, sebagaimana international punya standard kan. Boleh berhimpun dengan kebenaran polis dan sebagainya. Dengan menghantar notis, dengan mengisi borang lah. Dia tak hantar notis, dia mengisi borang, dan polis tidak boleh menghalang perhimpunan tersebut. Polis tidak boleh menghalang perhimpunan tersebut. Setelah menghantar notis, polis tak boleh menghalang, maka polis kena escort, kena memastikan bahawa perhimpunan tersebut berlangsung secara aman. Arti kata dia tidak ada macam hari tu kan di Baling Mercun kan, tujuan dia adalah untuk mengatakan bahawa perhimpunan itu tidak aman. Tapi tak ada siapa claim, not even our group, bukan grup kami, bukan grup budak-budak tu, kami tak ada seorang pun yang claim bahawa kami yang buat kerja tersebut. Jadi tujuan dia adalah provokasi untuk supaya nampak bahawa perhimpunan itu tidak aman. Tetapi gagal lah, benda itu tak kena. Baik, tak apa. So setelah perhimpunan aman itu diwujudkan, maka perhimpunan pada masa itu berlangsung dengan baik lah. Orang mula nampak ada perhimpunan, dan rakyat nampak, ada sebagian rakyat nampak kerajaan pada waktu itu okey, kerana nak dengar cakap rakyat. Dan juga pada waktu itu juga Akta Hasutan ni dia tak masuk kan. Najib berjanji nak masukkan Akta Hasutan, tapi dia tak masuk. Sebaliknya dia ada satu section di dalam Akta Hasutan di mana kalau mengkritik kerajaan pun dikira sebagai telah menghasut di bawah Akta Hasutan. Jadi pada waktu itu Najib telah menggantung section tersebut. Section mengkritik kerajaan itu telah digantung, tetapi tak dimansuhkan. Akta tidak dimasukkan, section tidak dimasukkan. Pada masa itu PKR, Pakatan Harapan, masa tak ada Pakatan Harapan lah, Pakatan Rakyat berceramah, kita kata inilah kerajaan kejam, masih lagi mau menggunakan Akta Hasutan, walaupun telah kita kena hapuskan Akta Hasutan sebab dia adalah akta Dikronian, akta kejam, akta itu, akta ini. Dia punya cerita pada waktu itu. Jadi mana masa itu Najib tidak memansuhkan. Masuk ke zaman Muhyiddin Yassin pun dia tidak memansuhkan akta tersebut. Bila ditanya oleh, kalau tak silap saya, Safudin Nasution tanya dia kata dia tidak berminat. Someone else tanya dia masa dia Menteri KDN di bawah Pakatan Harapan 1.0. Dia kata kita tidak menghapuskan akta ini, tetapi kita menggantung section yang mana mengkritik kerajaan. Dia kata gantung section mengkritik kerajaan. Baik, at least lah Muhyiddin Yassin masa Menteri KDN dia kata kita tak hapuskan, tetapi kita gantung. Masuk ke zaman Madani di bawah Menteri PKR Saifuddin Nasution, apa berlaku? Ditanya berkenaan dengan section tersebut, dia kata pertama tanya tentang akta ini satu keperluan kita memerlukan akta ini. Bila ditanya tentang section tersebut, section itu tidak dibatalkan dan kita boleh gunakan kerana ia tidak dibatalkan. Itu implikasi dia. Tuan-tuan, saya berada di dalam garis masa politik itu. Jadi kita nampak bahawa di dalam garis masa politik, kita tahu situasi yang melanda, yang situasi dalam negara
apabila sesuatu kerajaan itu menjadi kerajaan kuku besi dan menggunakan akta-akta untuk menangkap rakyat. Yang itu nanti yang akan jadi masalah, kerana dia akan jadi kerajaan yang sama je dengan kerajaan sebelum ini. Okey, tak apa. That's that lah. Itu berkenaan dengan undang-undang. So kita menjadi satu parti, sepatutnya nak jadi parti yang berbeza, nak membawa keadilan. Adil lah. Nak membawa keadilan dan sebagainya. Kita nak membuat perubahan institut. Kita kata kita nak hapuskan SOSMA kerana SOSMA ini adalah lebih kejam daripada ISA. Saya quote kata-kata Anwar Ibrahim. Kita akan hapuskan akta hasutan kerana akta hasutan adalah akta dekronian, akta kejam, akta penjajah. Saya quote kata-kata Anwar Ibrahim. Tapi bila jadi kerajaan, adakah akta-akta ni dihapuskan, tuan-tuan? Bukan setakat tidak dihapuskan macam zaman Muhyiddin Yassin kan, zaman PH 1.0. Bukan setakat tidak dihapuskan, malah yang paling galak menggunakan akta-akta ini adalah Anwar Ibrahim. So, balik, fast forward kepada sekarang ini, what happened? What happened to this government? What happened to this government? Apa yang telah berlaku? Saya kata ini adalah kesan kepada kecundangnya mereka di puncak kuasa. Kecundangnya mereka di puncak kuasa. Kenapa kecundang di puncak kuasa is? It happened like this lah. Saya rasa one of the things pasal Anwar Ibrahim ni, dia terlalu banyak sangat berjanji pada orang. Okay, dia terlalu banyak sangat berjanji pada orang. Orang ini, orang itu. Dia jumpa UMNO, dia berjanji. Dia jumpa PAS, dia berjanji. Dia berjumpa geng-geng ABIM dia berjanji. Dia jumpa jumpa Amanah, dia berjanji. Dia jumpa DAP, dia berjanji. So dia janji dengan semua orang. Bila dia berjanji, dia jumpa Farhas, dia berjanji. So Farhas dulu tolong dia. Dia jumpa Ramanan, dia berjanji. Kerana Ramanan saya malah nak sebut kan, dengan dia sebagainya. So bila dah jumpa semua ni, apa yang berlaku? Bila dah berjanji ni, tuan-tuan, dia tahu janji dia tak boleh tunaikan janji tersebut. Kalau sekadar dia seorang, kalau sekadar seorang dua, bolehlah dia nak kata dia janji dan cuba tunaikan. Tak, dia berjanji terlalu ramai orang. Ni saya cerita, ada someone told me lah, dia kata, dan someone ni memang agak prominent di dalam PKR. Dulu masa kita pilihan raya 2022, Mamat ni tidak diletakkan sebagai calon. Jadi dia agak marah lah, kenapa tak diletakkan sebagai calon. Jadi dia pun, dia jumpa Anwar kata kat dia, jangan risau, kalau kita menang lepas ni, dia akan lantik Mamat ni jadi pengurusi MARA pada waktu itu. Kalau Pakatan Harapan menang, kita akan lantik kamu menjadi pengurusi MARA. Baik. So later, dah habis pilihan raya kan, kita bergabung pula dengan UMNO dapat jawatan pengurusi MARA. Dia frust lah. So dia marah lagi sekali. Dia jumpa pula dengan orang lain. Rupanya orang-orang lain ni pun pernah dijanjikan pengurusi MARA juga oleh Anwar Ibrahim. Jadi itulah Anwar Ibrahim, tuan-tuan. Dia depan lain cakap, belakang cakap lain, dan depan cakap lain, dia belakang cakap lain. Okey. Tapi kau kata kita tak nak kau kata janganlah berjanji bagi jawatan JSC. Bukan saya, ini Anwar Ibrahim. Bukan saya. So Anwar Ibrahim dia ada perangai sedemikian. Itu satu. Kedua, bila dia termakan janji dengan dia orang ni semua,